dengan Iqmal ke konten ini ada ni? Okey, bagi menjawab soalan tu, serius ke dengan Iqmal Kalau kata satu hari nanti kita menjadi maksudnya serius satu kan. Kalau ikut saya serius, insya-Allah, insya-Allah. Kita sekarang tengah mengenal. Tapi Iqmal tu budak baik tak? Dia orang yang baik. Dia bayi saya. Tapi dia budak baik. Dia banyak saya mula-mula idolakan dia. Tapi lepas kita orang dah kenal lama apa semua ni kan. Tapi saya idolakan dia, tapi lama-lama saya selesa lah kawan dengan dia. Kalau ada Pak Azad, saya rasa live 3 jam ni balik tengkuk saya sakit. Akak saya okey lagi, eye level. Kalau Pak Azad gini, punchline gini. Pun handsome. Masya Allah. Tak adalah kat gurau kak. Rumah. Sayang admin. Ketat-ketat. Okey geng. Korang nak set apa? Korang nak set apa geng? Nak set 150 apa? Sabar. Set Iqmal belum lagi. Sabar. Kenapa tak sabar ni? Kenapa tak sabar ni? Okey. Set jodoh tu kena minta dengan Tuhan lah. Kena minta dengan Allah SWT lah. Okey. Shampoo, tonic, set Ryan. Lambatlah admin buat kerja, lambat. Ya, buka beg kuning cepat. Je lambat. Set aura. Ngap. Set aura. Harga sekarang 42. Letak berapa? Berapa kak? Kan nak tak berapa? Kita buka. Kita tengok berapa flash sale dapat. Oh, okey. Sebab sebenarnya tak faham. Tak faham, Apik kata faham. Oh, faham. Okey, faham. Tak, sebenarnya okey. tonic tu guys, dah harga flash sale kami bagi tu, kalau korang tengok dalam beg kuning berapa? 40 Sebab harga tonic yang besar sayang RM105. Yang besar tau. Oh, yang ni lah. Yang besar. Boleh pakai 2 hingga 3 bulan. Damn, 105. Tetapi sekarang sebenarnya dah murah, 40 berapa min? 40 berapa? RM42. RM42. Okey, tapi tak apa, sebabkan untuk you punya followers, dan kita ada berapa minit je dah nak habis. Kita buka juga. Sama-sama kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok berapa harga yang TikTok akan bagi. Tapi yang pasti akan jadi rendah, bawah daripada RM40. Okey, jom. Kita start. Okey. Harga asal dia RM105. Betul. Tapi sekarang harga dah drop 40 berapa kak? RM42. RM42. Betul. Alright. Bila dah harga RM42, sekarang macam mana? Saya tak faham. Akak dah terangkan. Maksudnya sekarang dah RM42 memang ada harga flash sale. Tapi sebab you all nak lagi rendah, lagi jimat, kita akan buka 50 botol sahaja. Okey. Bila kita on, kita harga tak tahu berapa. TikTok yang akan bagi. Okey, korang kena tengok sendiri harga berapa. Yes. Alright. Faham? Yang pasti dia akan jadi lebih rendah daripada RM40 lah. Okey. Harga lagi rendah daripada RM40. Okey. Stand by Geng, harga asal 100 lebih. Sekarang harga bawah 40. Geng. Dan jangan salah faham. Kalau diorang tengok harga RM16.80 tu bukan harga dia. Okey. Kena tekan beg kuning. Okey, Apik terang kat Jom tekan beg kuning, kena pilih dekat option ni ada tonic. Korang kena pilih tonic. Tonic kita dekat option yang keempat. Ketiga. Ini option tonic kita. Alright. Apa ni ori-ori dengan viewer saya? Ori-ori. Alright. Cantik sangat. Terima kasih. Okey. Dah buka ke? Belum lagi. Okey. Okey. Dapat harga 37. Sumpah. Batuk pun handsome. Ada orang cakap saya batuk macam bunyi ni Brori Marantika. Sambung tadi. Apik tolong cari soalan cepat sikit. Apik, soalan Apik.
Diorang cakap, Okey. diorang cakap macam ni tau. Okey. Ke dengan Ikmal ke konten ini yang ada ni? Okey. Bagi menjawab soalan tu, serius ke dengan Ikmal Kalau kata satu hari nanti kita menjadi maksudnya serius satu geng. Kalau ikut saya serius insya-Allah, insya-Allah. Kita sekarang tengah mengenal Sol. diam. Kita sekarang tengah kenal hati budi lah. Kita kawan-kawan macam tu. Okey. Tapi yelah, ada jodoh ada, tak ada jodoh kita buat sampai ada. Itu je. Alright. Tapi memang serius lah. Memang adik suka ke? Suka. Ni gentle lah saya cakap suka. Tapi Ikmal suka tak? Ikmal malam. Dia tahu tapi saya tak tahulah. Side dia saya tak tahulah dia suka ke tak. Tapi adik confess tak dekat dia? Ni mesti ada orang skill recording hantar kat Ikmal tak apa? Tak apa. Tak ada masalah. Ni podcast mahal ni. Payment kena up ni. Okey. Diam mak admin. Okey. Admin saya ni balik memang orang kata kena jeling lah dengan admin lagi. Banyak sangat petik admin. Okey. 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 Tapi Ikmal tu budak baik tak? Dia orang Umur berapa? baik. Dia bayar saya. Tapi dia budak baik. Dia banyak saya mula-mula idolakan dia. Tapi lepas kita orang dah kenal lama apa semua ni kan. Kejap lagi mesti 5, 3, 4, 2 dah agak lah. Saya dah cerita-cerita 5, 4. Sekarang betul. Tapi saya idolakan dia. Tapi lama-lama saya selesa lah kawan dengan dia. Dia apa, influencer ke? Dia influencer. Dia public figure lah dalam TikTok. Tapi adik kata dia menyanyi, dia penyanyi. Penyanyi juga. Oh, penyanyi. Dia ada few lagu. Dan dia juga pernah masuk TV juga. Kira dia celebrity influencer macam tu lah. 5, 4, 3, 2, 1. Tonic. Elak! Amin, elak! RM29. Allah. RM29 tu ni. Korang dapat RM29 hair tonic. Ya Allah. Murahnya. Weh, hair tonic RM29. RM29. Geng. Weh, korang. Hair tonic RM29. Harga asal RM105. Bukan RM16. Wow. Kena masuk dalam beg kuning. Masuk dalam beg kuning. Wow. Dalam beg kuning ada beg kuning. Dalam beg kuning ada beg kuning. tak faham tapi ikut je cakap Apit Ikut je. Tak faham. Okey, ni beg kuning. Dalam beg kuning. Tunjuk sana. Yang nak beli kat sana. Jadi Saya jual. Korang pilih tonic kita. Okey. Tonic opsi yang ketiga. Alright. Okey, korang cepat. Berapa minit lagi bang baru open? 50 set 50 set. 50 set saja. Tonic kita bagi TikTok yang letak harga sendiri. Korang dah beli, korang dapat berapa, bagi tahu dekat ruangan komen, geng. Okey. Tonic besar kita. Tonic besar. Ya, 100 ml harga asal RM105 tau. RM29. Okey. Korang. RM29, geng. Okey. Momo boleh pakai. Tak ada masalah. Claim Momo boleh pakai, rambut gugur boleh pakai, yang mana ada masalah kulit kepala boleh pakai, yang mana ada masalah kudis ke apa kat kepala pun boleh pakai. Pakai secara konsisten, dah nampak hasil, terus pergi dekat feedback, review je geng. Tak ada masalah. Tekan beg kuning, bukan 16 harga dia, kena tekan beg kuning. Add to cart, pergi ambil option. Okey. Alright, boleh pakai hari-hari ke? Hair tonic boleh pakai hari-hari bang? Hair tonic boleh pakai hari-hari, tapi disarankan je. Disarankan semasa nak yang rambut lebat yang mana? Rambut lebat yang mana? Hair tonic guys. Hair tonic tu dia akan merangsang pertumbuhan kulit. Pertumbuhan kulit pula. Pertumbuhan rambut korang. Betul. Dia akan melajukan lagi. Yes. Bukanlah spray-spray terus tumbuh. Tak. Betul. Tapi dia boleh merangsang pertumbuhan rambut korang. Yang mana ada masalah bald dekat tengah-tengah ni, botak tengah ke apa, spray je hari-hari secara konsisten, insya-Allah. Insya-Allah. 2 minit lagi. 2 minit lagi. Untuk share apa besar. Tonic 100 ml kita bagi. Ya, 100 ml. Harga dah drop. Korang tengok sendiri dekat beg kuning. Harga berapa, geng? Okey. RM29 saja. Dan payment. Thank you. Go, Alright. go. Sikit lagi guys. Dah tak banyak stok. Cepat. Go.
Go. Okey, standby kejap lagi. Kita nak bagi harga set untuk yang tak dapat beli RM50 tadi. Oh ya. Oh. Okey. Standby. Oh, lepas ni nak bagi lagi harga? Ya. Dan buy, dan payment, dan order. Yes. Cantiknya. Dan payment. Apa tu? Fighter Fatah ni. Fighter Fatah? Ha? Fighter Fatah? Belum gaji. Yang belum gaji tunggu sat. Okay, kita bagi special sat lagi. It's okay. Yang belum gaji it's okay. Nanti akan ada live lagi. Betul. Korang santai je. Yang sekarang ni kita bagi harga daripada level RM10 ada, RM20 ada, RM40 ada, RM50, RM100, RM100 semua ada kita bagi. Betul. Yang mana korang mampu, yang itu korang grab. Okey, tak ada paksaan, tak ada apa-apa, tak ada paksaan, geng. Yang mana korang mampu, yang tu korang grab. Kita bagi semua level harga ada. Jangan risau. Nak Rizan bukan bapak kami. Cepat korang, tak banyak lah. Lagi Okey. 3 minit lagi. Alright. 3 minit lagi korang. Pergi ke Okey, hair tonic tu. Apa? Dan order. Thank you guys. Yang mana dan order, thank you. You guys are the best. Pakai tonic dulu baru serum. Pakai tonic dulu baru serum. Okey. Nak serum boleh, kejap lagi ada. Kita bagi, relax, santai. Rambut gugur ambil yang mana? Rambut gugur saya cadangkan ambil hair tonic, geng. Betul. Hair tonic Dan boleh order. replace balik rambut-rambut yang gugur tu, insya-Allah. Yes. Cantiknya. Alright. Kalau claim Momo boleh pakai shampoo Dan mint, order. geng. Shampoo mint. Dan order. Dan set shampoo dengan tonic. Serum kapsul tak ada ke? InsyaAllah kak. Nanti akak buat lah serum kapsul. Dah ada tapi dah ada. out of stock dah. Oh dah. Dah lagi laju habis. Hot selling kita. Stock kita on the way dah. Okay, stop on the way guys. Sabar. Dan order. Budak boleh pakai Suruh follow. ke Zan? Budak untuk hair tonic, budak 11 tahun ke atas sahaja yang boleh. Yes. Tapi untuk produk yang lain selain hair tonic, semua lapisan usia boleh cuba dan boleh pakai. Tak ada masalah. Tak ada terhad umur kecuali hair tonic sahaja. Okey? Ya. Kusut nak pakai apa? Rambut kusut boleh pakai shampoo dan collagen. Collagen kita sayang, Carrot Collagen Moisturizer. Okey. Kan? Awak pakai, ambil kan, contoh rambut tengah kusut, awak pakai 2 jari manja, awak apply kat rambut awak, zaz, rambut awak terus instant lembut yang. Zaz. Terus instant lembut. Terus instant lembut. Ya. Okey, faham. Sebab dia macam conditioner kan? Conditioner dia ada honey madu, dia ada aloe vera, dia ada carrot. Okey, jadi awak kena pakai ni. Nak habis? Nak habis dah. Dah nak habis dah. Tony besar. 30 besar, berapa? 30 saat. Go. Okey. Dah nak habis. 30 saat lagi. Lepas tu habis. Nak ratu. Okey, jap kita buka. Sabar. Okey, cepat korang. Kita tinggal lebih kurang 30 minit je terakhir. Cepat guys. 30 minit saja lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Habis dah. Okey. So, lepas ni kak, kita ada apa kak? Kita ada item kita sayang. Okey. Dan dah dekat 2 minggu dah out of stock sayang. Tapi sebab Kak Azan datang ke studio Candita, live bersama kita, kita hadirkan set Jumbo. Kita kata macam ni, set Jumbo hadir. Set Jumbo hadir. Demi Azan, kita kembalikan set Jumbo kita. Harga asal RM402, harga retail RM147. Harga Hazan kita nak bagi RM109. Damn! RM109 harga untuk viewer saya. Betul. Harga asal RM402. Yes. Harga jual kita jual RM147. Yes. Namun harga untuk dalam live ini sahaja untuk 4 item di depan ini harga RM109 sahaja. Yes. Hanya dalam live ni waktu-waktu yang tertentu
je ada harga ni. Jadi jangan lepaskan peluang untuk korang try harga ni. Apa nama set ni? Set jumbo. Set jumbo. Jadi jumbo tu maksudnya semua yang besar lah sayang. Semua yang besar-besar. Shampoo besar, tonik besar, serum besar, carrot collagen moisturizer besar dan dapat kita punya exclusive shopping bag. Tak dapat tak dapat. Oh, yang ni tak dapat bag. Tak apa sebab kita dah bagi sangat murah. Alright. Okay. Jadi 4 item ni harga saya nak bagi tahu harga asal untuk masing-masing dululah. Supaya diorang ni lebih terbuka minda diorang. Betul. Kenapa murah sangat harga dia? Okey. Harga shampoo berapa, Abid? RM89. RM89. Korang tambah sendiri Harga collagen berapa, Abid? RM80. Harga hair tonic berapa, Abid? RM105. Harga hair perfume berapa, Abid? RM80. Semua ni kalau dikacuk-kacukkan harga boleh jadi 400 lebih, geng. Tapi harga malam ni sahaja kita bagi berapa minit bagi kita open, berapa set? Tak kejap lagi. Okey. Alright. Berapa minit lagi, Kak, kita nak buka? Lagi berapa minit ya? 2 minit lagi. 2 minit lagi untuk kita buka. Bagi cantik Azan. Terima kasih. Terima kasih. Okey, siapa lagi yang ada masalah buku? Kelima umur nak tekan rambut boleh habis set ni. Betul, sebab dalam ni lengkap. Ada shampoo-nya, ada conditioner-nya, ada hair tonic-nya, ada hair serum-nya. Empat item ni semua boleh merawat masalah rambut dan kulit kepala kalian. Jadi beli semua ni, spend RM109 untuk 4 item ni. Korang boleh jaga rambut dan kepala korang dalam masa 1 bulan lebih atau 2 bulan kalau korang jimat pakai. Tak ada masalah. Okey. Jadi kejap kita tunggu. Berapa minit, Kak? Minit lagi. 1 minit lagi, guys. 1 minit lagi. 1 minit lagi, sayang. Kejap lagi lepas 2 minit, 1 minit lagi. Kejap lagi, 1 minit lagi. Aku dah hafal dah. Aku dah hafal Kanita punya ni. Aku tanda. Adik, cuba adik buat ni, Dek. Tagline cara Hazan. Tagline cara saya. Yelah, akak cakap kerana memahkotaku. Adik cakap dia macam kena centil tau sayang. Kalau akak macam ni, maju-maju manja. Kalau adik cakap okey, ayat sama okey, akak cakap kerana memahkotaku. Maju. Okey, Ira Syazali. hello, Mak. Ya? Oh, dah curfew Kejap adik balik. Okey. Kenapa Syazali nama I? Bukan. Ira Syazali tu kawan saya dekat Taman-Aman. Saya kawan keluang. Ira Syazira maksud saya. Orang keluang ke? Saya orang keluang. Orang keluang. 4, 3, 2, 1. Macam ni admin Kanita. Faham? Orang tengah borak pasal keluang Nak naikkan nama keluang sikit, tak boleh. Okey. Masya Allah. Okey. Admin, orang lagi admin. Kita bagi harga 4 item tadi. RM95. Kenapa pusing? Untuk sejauh. Biar betul. Guys, RM95 untuk 4 barang tadi yang saya sebut tu, gang. Ini barang lengkap ni. Ini barang lengkap punya, gentle. Ada shampoo, ada hair collagen, ada hair serum, ada hair tonic. Ya Allah, RM95. Kanita punya barang, gang. Kanita punya barang. Harga korang sendiri tahu macam mana lah, gang. Korang sendiri tahu harga barang Kanita macam mana. Sekarang RM95 untuk 4 item, gang. 4 item. RM109, diorang dapat RM95. Masya Allah. Korang dapat melebihi melebihi untung owner lah. Korang sakau lah untung owner, tak apalah. Ikutlah mana-mana lah. Asal kata jual lah. Murah, babe. Ya, babe. Murah, babe. Babe. Murah, babe. Kita buka tak banyak, grab laju-laju. Babe, tak buka banyak, babe. Babe, ni barang buka hari ni je, babe. Dia babe dengan saya. Okey, bang. Assalamualaikum, bang. Hari ni, bang. 4 barang ni, bang. 4 barang ni, bang. Harga RM95 je, bang. Mana abang dah dapat lagi, bang? Kanita dah tak bagi dah harga macam ni kat abang. Kalau abang tak beli malam ni, bang, rugi, bang. Saya ni dah nak pindah planet dah ni, bang. Abang takkan tak nak beli lagi, bang. Weh, rugi, bang. Abang nak saya nyanyi lagu Jamilah. Duduk aduh Jamilah.
Serabut lah gugur macam itu. Macam kartun. Okey gang. Berapa minit lagi kak? Berapa minit lagi? 3 minit saja lagi. Kita nak bagi harga ramah ni 3 minit je. Lepas 3 minit harga akan kembali kepada harga asal, iaitu 400 lebih. 100 berapa tu? Macam mana cara pakai? Kita akan bagi cara pakai Okey. dalam bentuk pamphlet. Nanti diorang akan dapat dalam pasal. Betul, kita akan bagi cara pakai dalam bentuk pampers guys. Apa tadi? Pamphlet. Ya. Maafkan saya, salah saya, okey. Pamphlet. Apa? Jangan salah sebut. Dalam bentuk pamphlet. Flyers. Saya prefer flyers lah. Pamphlet. Okey, pelik-pelik semua ni. Okey gang. 2 minit lagi. Pampers. Pamphlet. Oh, pamphlet. Okey. Saya cakap pampers. Kita akan bagi dalam bentuk peplum. Dapat baju. Dah brother-brother boleh dapat baju peplum. Zan dah kacip. Eczema pun boleh pakai. Okey, yang mana ada masalah kulit, yang mana ada masalah eczema, cirrhosis ataupun kudis, panau, kayak ular, kayak naga, semua boleh guna, tak ada masalah. Ya, kayak ular biasa kan? Ni kayak naga. Kayak naga tu dia bersimpul. Dia dah bertemu, kayak ular temu. Ni dah masuk bersimpul. Dia dah jadi naga. Kayak naga siul. Okey. Aku budak ni. Alright. Okey. Korang harga dalam live saja tau. Korang jangan add to cart. Korang mengharapkan harga ni lepas korang add to cart hari ni, besok korang boleh check out tak Dia kata aku kacip. 1 minit lagi. 1 minit lagi guys. Kena penat aku ketawa. 1 minit lagi guys. Okey. 1 minit sahaja lagi. Yes. Okey. 1 minit sahaja lagi. Jadi dapat 90. Dapat RM90. Wow. Cepat korang. Yes. Tak banyak lagi. Alright. Tak banyak lagi ni. Okey. Okey. 1 minit lagi. Rasa dah dekat 3 minit dah. 1 minit dah ni. Jam mana tak tahulah dia guna. Ya, macam dah setengah jam. 1 minit. Okey. RM90. Okey, terima kasih. Cepat korang. Korang 1 minit lagi korang. Aku rasa jam admin matilah. Dah habis bateri 1 minit tak ada berhenti. Cepat. Api kibar rambut. 1. Rasa macam malam raya tu. Meriah. Macam malam raya rasa tu. Ya, meriah kan? Okey. Okey. Kita dah nak habis ke ni tak? Last Okey, last pilihan ratu Okey, pilihan ratu. Okey, pilihan ratu. Bang, nak ambil gambar saya belah sini kalau boleh. Saya set sini lawa. Set sini saya kurap. Kalau nak ambil belah situ. Okey. Okey, sambung. Tak, saya cakap dengan videographer. Okey. Adik, masuk ni, Dek. Okey. Mega ni. Raja Lawak, Dek. janganlah. Masuk, Saya- Dek. Dek, saya masuk. tak kelakar. Adik mesti menang. Saya kalau dah depan orang tak kelakar. Tak, sebab adik spontan ni. Masalahnya itu scripted. Kan ada kan kena ada jalan cerita apa semua. Saya dah tak kelakar kalau ada jalan cerita. Saya kena tak ada jalan. Tak ada jalan saya kelakar. Betul. Saya tak ada jalan saya kelakar. Aduh. Nak shampoo 2 botol. Okey. Kita nak buka apa tadi? Set pilihan ratu. Set pilihan ratu. Dan payment RM90. Lepas ni Pak Azad join. Ya, biar dia masuk dengan Pak Azad. Kalau ada Pak Azad saya rasa live 3 jam ni balik tengkuk saya sakit. Akak saya okey lagi eye level. Kalau Pak Azad gini, punchline tu gini. Saya bersyukur tadi Pak Azad tak ada. Saya macam okey eye level. Tengkuk saya tak sakit. Ya, Pak Azad. Pak Azad tinggi. Saya pernah jumpa Pak Azad sekali dekat podcast Raja Lawak. Saya ikut Abang Syarul masa tu. Saya jumpa tinggi tu. Saya tengok dia gini kan. Lepak tak sampai 5 minit. Balik saya berkoyok sini. Tinggi saja. Pak Azad tingginya. Tak adalah berkoyok. Tapi Pak Azad fine. Apa ni? Dia buat podcast apa? Yang dekat Kopi Saigon tu. Yang podcast Raja Lawak tu. Ya. Dia jemput Abang Syarul masa tu. Adik ikut Abang Syarul. Ikut Abang Syarul. Saya jumpa Pak Azad tinggi tu. Lepas tu dia borak dengan dia tak betul tu? Dia tahu Borak tak? tapi kejap-kejap je. Sebab masa tu tengah podcast kan. Penat.
Penat. Okey. Okey, sekarang kita nak buka ni Kak. Nak buka pilihan ratu. Sekarang kita pilihan ratu Kak. Okey. Min, pilihan ratu apa? Sayang, pilihan ratu ni kita dapat ni. Kita dapat ni. Wah, kita lebih pada buka sini tadi macam dah end lah. Okey. Sumpah lupa tengah live. Macam dah end lah. Itu yang saya kaki dia macam gini. Okey guys, sorry guys. Okey. Dalam ratu punya pilihan kita ada apa? Pilihan ratu kita ada shampoo. Okey. Shampoo henna, shampoo mint, carrot collagen, tonic, hair perfume serum. Okey. And then kita ada sabun arang. Sabun arang hair collagen. Juga dapat kita punya kotak serta bag. Dapat kotak, satu beg, satu kotak dan satu sabun arang pula. Satu sabun arang, satu inai henna shampoo, satu shampoo mint, satu hair tonic, satu hair serum dan satu collagen geng. Akhirnya semua ada lah ni. Yes. Semua. Pilihan ratu ni semua ada. Ya. Semua ada. Harga asal berapa? 586. Harga asal 586. Harga retail berapa? RM238. Yes. Harga nak jual berapa? Jeng jeng jeng. Oh. 1 minit lagi korang tengok. Dalam ni berapa item lah ni? Kira 11 10, 11 8 item. 9. Termasuk free shipping kalau dapat. 9 item termasuk free shipping kalau dapat 9 item dan 10 benefit. Korang akan dapat dengan harga, boleh bagi tahu harga? Harga flash sale boleh bagi tahu ke? Boleh. Harga flash sale. Okey. Dalam masa seminit lagi. 9 barang ini daripada harga RM586 bakal menjadi RM150 sahaja. Wow. Harga runtuh geng. 5, 4, 3, 2, 1. Cepat, berapa set buka? Berapa set buka? Berapa set buka? 50. Admin macam tak ada hala tujuan dia. Admin tak ada hala tujuan. Okey. Admin dah boleh berhenti esok. Okey. 50 set sahaja. 150 dapat semua. Dapat satu set. Ada inai henna, ada hair tonic, ada hair serum, ada macam-macam lagi. Ada sabun arang, ada head collagen dan ada macam-macam lagi. Shampoo mint 300ml punya. Harga 100.5. Korang dapat 9 barang dan 1 benefit kalau kau dapat shipping free nanti. 3 minit. Okey. 3 minit saja lagi tinggal. Cepat. Dapat RM140. Okey, gang. Cepat. Korang kena cepat sebab ini kita tak buka ni. Kita buka Ini by set minute. terakhir. Ini Set terakhir malam ni. Kita akan end pukul 12 nanti. Malam ni saja kau nak merasa Candita harga murah-murah. Malam ni sahaja kau nak dapat rasa harga ramah daripada Candita. Lepas ni dah tak ada live aku, dah tak ada dah harga ni. Okey? Korang faham tak? 150 harga asal RM586 gang. Kita bagi 9 barang dekat korang 100.5 je. So malam ni kalau korang tak grab, memang korang rugi. Minta maaf aku cakap awal-awal, memang korang rugi kalau tak dapatkan malam ni juga. 100.5 untuk 9 barang lengkap daripada badan, muka, rambut, kulit kepala, semua boleh. Semua boleh settle, okey? Tak ada COD ke? Tak ada COD ya? Kita buka COD untuk awak. Yang penting jangan add to cart je, tolonglah. Jangan add to cart, beli check out terus. Buka balcony terus check out, okey? Alright. Saya awal dari pukul 8 tadi layan live. Terima kasih. Awak memang terbaik. Go. Alright. Nak sabun. Okey. Dalam ni ada sabun. 2 minit lagi. 2 minit lagi. Korang kena laju-laju habiskan 150 9 barang. Harga asal 500 lebih geng. Sekarang harga cuma RM150 sahaja. 9 barang, ada hair tonic, ada hair serum, ada hair inai henna punya rambut, shampoo, ada hair. Boleh kita terima. Ada all about hair got here, okay? Alright, done order. Okay, terima kasih yang mana done order. Okay. Thank you. Okay. Yang ini lebih pada wow. Macam tengah halau perut. Wow. Okay. Sold out kan, habis gang. Terus habiskan. Berapa minit lagi? 1 minit lagi. 1 minit lagi. Masya-Allah. Mana yang ada 100.5 dalam tangan? Bajet
RM1,500 tapi nak Candita, semua produk Candita boleh beli sekarang. 1 minit lagi, geng. 1 minit saja lagi. Yang mana tukar tu aku jumpa dekat parking sekejap lagi, Okey, dan payment, terima kasih. Dan payment, thank you. Yang mana belum done payment, kasih dan. Kami beli sebelah Zan. Terima kasih, geng. Okey, jom jumpa Zan. Pula nak jumpa. Okey. 30 saat saja lagi, geng. 30 saat saja. Last call. Alright, sold out dan payment. Shampoo boleh guna untuk dandruff? Boleh awak. Untuk glamour semua boleh, tak ada masalah. Untuk awak punya cirrhosis ke, awak punya eczema ke, semua boleh. Boleh tolong, macam saya cakap tadi. Untuk kayak ular, kayak naga, kayak ikan koi, semua boleh. Okey? 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Alright. Kenapa ni? Tahulah diorang. Okay. Masya Allah. Alright, Alhamdulillah. Banyak tadi adik yang buat utusan. You nak apa? Okay. Last call. Saya boleh petik apa-apa je? Apa saja kita bagi. Saya nak buka saya rasa saya nak buka set saya. Boleh. Saya nak buka set Hazan jual. Okey, Hadi nak buka Ini berapa? untuk yang mana sempat malam ni, sebelum pukul 12, saya nak buka. Alright. Harga asal untuk 4 barang. Ni set saya, kan? Untuk 4 barang kita bagi harga asal 330. Tapi kita jual harga 143. Okey. Tapi dalam live ni saja, sebelum pukul 12 malam set Hazan jual, harga akan jadi berapa? RM95. Harga RM95 untuk 4 barang, which is 4 barang semuanya berguna dan semuanya tahan lama. Satu shampoo 300ml, satu hair tonic 100ml, satu hair serum yang 50ml dan satu sabun arang yang boleh guna 2 in 1, muka boleh, badan boleh. Betul. So basically 4 barang ni, guys. 4 barang ni semua boleh guna dalam masa sebulan. Korang tinggal beli ubat gigi dengan buah gigi je. Betul. Semua ni untuk penjagaan badan, rambut, kulit kepala, muka, semua dah ada. Yes. Korang spend RM95 saja. Harga asal RM330. Minta maaf cakap satu, banyak orang komen satu. Kita buka sekejap lagi sebelum pukul 12, geng. Cepat komen satu. Siapa nak komen satu, kita bagi. Ini set Hazan jual, geng. Last call. Ini last. Yang terakhir. Yes. Ini dekat parcel nanti tulis set Hazan jual ni. Ya, Hazan nak balik dah. Segala abang-abang kurier tu hantar dengan sangat gerun lah nanti kat rumah korang. Betul. Sebab nama set Hazan jual. Ya. Ya. Okey. Alright, yeah. Okey. 2 minit. Okey. Hazan nak buka berapa, Zai? Saya nak buka. Hazan cakap je. Saya boleh buka 50 agak. Boleh. Saya berani buka 50. Boleh. Berani 50 je. Saya buka 50. InsyaAllah. Yakin? Tak nak Saya lebih yakin. lagi? Okey, saya buka 100. 100. Dah. Okey, lock 100. 100. Saya buka 100 untuk viewer saya. Saya belanja korang dengan harapan insya-Allah produk ni boleh membantu masalah-masalah yang korang ada. Amin. Ini saja yang saya boleh tolong. Saya boleh tolong guna nama saya untuk dapat harga yang murah ni untuk korang. Amin. Amin. Okey, saya faham Candita ramai peminat dia, ramai yang teringin nak try tapi mungkin disebabkan diam. Mungkin diam. Dalam kiraan berapa? Kita nak buka. Kurang daripada 1 minit. Kurang 1 minit. Kurang 1 minit lagi. Okey. Okey, kejap lagi. Relax. Kejap je lagi. Kita akan buka. Jangan beli sekarang. Sekarang harga
mahal. Kejap lagi harga drop RM95. Waktu tu korang check out terus. Jangan add to cart. Terus check out. Harga memang tengah sedap. Okay? Okay, now. 5 minit. 3, 2, 1. Go! Pergi balik, gang! Gang, pergi balik, gang. Nak sign. Nak dada, nak sign. Okay. 5 minit je kita buka. 5 minit sahaja. 100 set sahaja. 100 set sahaja. Siapa yang teringin nak try Candita yang tak cukup bajet sebelum ni, sekarang dah boleh, sekarang dah cukup insya-Allah bajetnya. 4 barang RM95. Harga asal RM330. Kalau rasa tak nak spend RM330, malam ni spend RM95 untuk 4 produk. Sabun boleh guna untuk muka dan badan, dan 3 lagi produk ni boleh guna untuk golek kepala dan rambut kalian. Okey, demi Nasrah Kak Beli, terima kasih Kak. Akak cuba dulu. Kalau boleh, kalau akak puas hati, akak try secara konsisten insya-Allah. Akak dah cuba, nanti akak bagi sendiri feedback dekat review, okey? Terima kasih yang mana dah beli, yang mana dah order, thank you. 4 minit lagi. 4 minit lagi. Sold out dah ke? Belum lagi, ada lagi kan? Cepat korang. Ada lagi 100 set sahaja, gang. 100 set lagi. Tinggal berapa, Kak? Set. Cuba sekarang juga. 4 produk, guys. 4 item boleh dapat, guys. Jangan tukar harga asal 300. Betul. Cepat korang, last call. Alright, last call, guys. 3 minit lagi. 3 minit lagi. Berapa tinggal produk? 20. Tinggal 20 set sahaja lagi. Siapa cepat dia dapat 10 set, guys. Boleh pakai. Mami lepas bersalin boleh. Mami boleh bersalin. Mami memang boleh bersalin. Mami yang lepas bersalin boleh pakai. Orang pregnant boleh, yang mana ada kurap ke, kayap ke, panau ke, yang mana ada eczema, cirrhosis, semua boleh pakai, tak ada masalah. Yang mana ada kulit sensitif pun boleh mencuba, tak ada masalah. Okey? Tinggal berapa lagi set? Saya nak tahu. 3 minit lagi. Saya nak tahu set. 15 set sahaja lagi, guys. Harga asal RM330. Malam ni saya sendiri belanja ikut harga saya RM95 untuk 4 item ni. 4 item yang boleh cover untuk satu badan korang. Daripada kulit kepala, rambut, muka dan badan. Yang mana ada masalah jeragat badan, jerawat muka, jeragat muka, boleh guna kita punya sabun arang. Dan yang mana ada masalah rambut, keguguran, ada hair tonic untuk korang. Yang mana ada masalah rambut kasar, boleh guna serum. Yang mana ada masalah rambut, kulit berkeruping, boleh guna shampoo. Empat ada. Tinggal 8 set. Tinggal 8 set saja lagi, kan? Berdebar-debar jantungku. 2 minit lagi. 2 minit lagi. Gang, tinggal 8. Siapa lagi, gang? Oh my god. Ada berapa set lagi? Satu set lagi. Je. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Cepat. 1 minit, guys. 1 minit. Rasa macam tengah tengok bola, Bising betul. Okey. Ya Allah. Siapa lagi, guys? Masya-Allah. Allah. Alright. Okey. Allah. Okey, 1 minit lagi. Okey, yang mana air tukat, janganlah air tukat. Kesianlah kat saya, jangan air tukat, tolonglah. Kalau rasa air tukat, terus check out sekarang, gang. Jangan air tukat lama-lama. Kau ingat ni mangga ke nak peram-peram? Ha? Okey. Dapat beg percuma, ya. Untuk 4 item ni dapat beg percuma, guys. Ada beg Candita, beg eksklusif Candita, guys. Nak sign? Boleh sign ke nanti? Saya boleh sign? Mana kat dada? Boleh sayang. Saya akan sign dekat dada Kak Ira, gang. Boleh. Oh, kan? Oh, menang besar. Okey. Kurang daripada 1 minit. Cepat kurang. Kurang daripada 1 minit. Okey. Ada lagi tak? Tambah. Okey. Tambah. Tambah lagi.
Nak naikkan berapa? Oh, okey. Sikit lagi guys. Okey, korang, aku tahu korang boleh buat. Aku tahu viewer aku padu semuanya. Jadi kita sikit lagi guys. Macam banyak lagi sebenarnya, tapi tak apa. Okey. Sumpahlah sikit lagi. Okey, boleh. Korang yang mana nak dapatkan 4 produk ni harga 95, harga asal 330. Ingat, 330 tu banyak geng. Sekarang harga 95. Korang tunggu apa lagi? Kita sampai pukul 12 je. Lagi 6 minit. 6 minit saja lagi. Lepas ni kita dah tak ada dah kat sini. Harga pun dah tak dapat dah. Okey? Mana yang korang bajet 100 ke bawah untuk penjagaan badan korang, inilah masa dia. Inilah barang dia guys. RM95 untuk 4 produk yang boleh cover satu badan punya penjagaan. Tak ada masalah. Kalau yang mana gamak nak pakai hair tonic kat gigi, boleh pakai, tak ada masalah. Tolong Bik, kita tambah lagi. Okey. Sikit lagi. Kita tambah. Dah habis dah. Okey, tambah lagi. Kita tambah lagi. Okey, kita tambah lagi. Kita tak jual kat mana-mana kan? Okey. Dah nama pun Set Hazan. Ya. Takkanlah orang lain jual. Betul. Mestilah saya je jual. Jadi, ini sahaja masanya 6 minit Set Hazan jual hanya dalam live ni. Hanya pada hari ini. Besok dah tak ada, lusa dah tak ada, minggu depan dah tak ada. Dah sedap dah. Tolonglah. Suara pun dah habis ni geng. Dah beli. Okey, terima kasih yang mana dah beli. Thank you. Okey, kita ada berapa minit lagi geng? Sikit lagi. Kita ada 3 minit lagi geng. 3 minit lagi. 3 minit lagi. Ya, betul. Bank maintenance. Alamak. Bank maintenance. Pukul 12. Patutlah. Bank maintenance. Boleh. COD. Geng. Okey, 3 minit saja lagi geng. 3 minit saja lagi geng. COD. Guna TNG. COD. Guna COD. COD boleh. COD guys, COD. Tinggal je duit bawah pasu bunga tu. Tinggal je duit bawah kucing ke apa ke, ikutlah bawah tayar ke. Yang penting COD geng. Yang penting check out geng. Bank maintenance. Tak apa, it's okay. Boleh. It's okay. Mana yang ada, mana yang boleh kita bolehkan. Mana yang tak boleh tak apa kan. Sikit lagi. Okey, sikit lagi. Dah lah, saya belilah semua. Mana tinggal stok saya belilah. Alah merah. Saya belilah. Nak sikit-sikit. Sabarlah. Bank maintenance. Sabar Api. Api dekat. Api kat sebelah dah. Sikit. Okey. Masya-Allah. Alright. Okey, korang ready Kita buka sekarang. Guna QR. Ya, sebab bank maintenance tu. Okey. Weh, korang TikTok. Kedita sudah. Kedita tekan. Singapura boleh beli ke? Boleh. Singapura boleh. Yes, betul. Okey geng, sikit lagi. Kita sebelum ke 12 ni geng. Set Hazan jual ada 4 barang harga asal RM330. Yang mana baru masuk, yang tak tahu kita orang jual apa. Kita orang jual set untuk penjagaan muka, kulit muka, badan dan juga rambut. 4 barang ni boleh cover satu badan korang. 3 ni ialah shampoo untuk penjagaan kulit, rambut dan kepala. Dan yang ini untuk penjagaan muka dan badan. Harga asal ke-4 item ni RM330 dan sekarang hanya RM95. Dan fun fact, harga ni tak dapat dekat tempat lain. Hanya dalam live Hazan sebab ini ialah set Hazan jual. Set Hazan yang jual geng. Lepas ni orang lain tak boleh jual harga ni. Orang lain tak dapat jual harga ni geng. Dah pukul 12 ke? Dah pukul 12 geng. Tapi tak apa. Dah pukul 12 dah. Dah pukul 12. Alhamdulillah. Okey. Oh, dia jalan lagi tu? Okey. Naik lagi. Korang boleh beli tak?
Dah jalan tu undur tak jadi. Dah aku dah. Tak apa siap. Sorry. Okay. Azan penat dah dia. Okay, naik. Relax lu. Podcast lu. Okay. Gang. Masya Allah. Okay, macam ni lah. Share. Kita drag sikit sabun badan dan muka 2 in 1 sabun arang. Yang boleh hilangkan celah-celah korang yang gelap apa semua. Boleh hilangkan jeragat dan jerawat badan, jerawat muka dan jeragat muka. Harga asal RM49, kita buka dekat semua orang dekat sini. Harga RM10 sahaja malam ni sahaja. Sebelum kita end, sebab tadi ada masalah bank maintenance kan. So kita bagi yang harga murah-murah punya, yang korang boleh cakap guna tak senggol ke apa, Shopee Pay Later ke, ikutlah. Okay, harga RM10 dah boleh buka ke? Belum? Okay, faham? Buka owner. Faham? Azan minum dulu yang. Boleh. Mana air? Mana air Azan? Green tea. Oh, green tea. Bismillah. Okey. Sabun. Kita buka untuk korang sabun. Podcast. Mana podcast saja dia. Aduh. Okey, akan nak tanya soalan apa kak? Kalau boleh jangan pasal Iqmal lagi. Kenapa? Okey. Tentang awak lah. Suara awak sekarang menjadi pujaan tau. Pujaan satu serakyat Malaysia. Apa perasaan Azan dengan orang kata berkah anugerah dari Allah SWT dengan suara yang sangat luar biasa ini dapat orang kata punca rezeki luar biasa. Alhamdulillah. Apa ini you punya kata-kata? Apa ini? Kata-kata sebelum kita menunggu ni. Okey. Saya sebenarnya tak menyangka yang suara saya ni akan jadi fenomena. Ya. Saya tak menyangka bahawa suara saya ni ada keunikannya. Saya rasa macam suara saya sama je dengan orang lain. Cuma yalah, Allah yang izinkan. Ni semua atas orang kata gerak Allah yang melembutkan hati orang untuk terima saya dengan suara ni. Yang memandang saya dengan suara ni sebagai satu suara yang unik, yang istimewa. Padahal bagi saya biasa je suara saya. Tak ada apa pun. Masa adik ni, along the way you membesar, ada tak pengalaman macam you diejek, orang menjelekkan you sebabkan suara, ada tak? Sebab suara saya bukannya daripada kecil tau kak. Suara saya lepas saya SPM baru macam ni. Betul ke dik? Ya betul. Ini betul-betul ke dulu Ani sebab tak tahu mana satu digurau, mana satu betul? Kalau dulu betul saya selalu diejek tapi bukan sebab suara. Sebab apa? Sebab kalau akak dengar podcast saya kan, saya selalu dah cerita pasal ni. Saya selalu diejek oleh orang-orang kawan-kawan saya, mostly sebab saya punya kewarganegaraan. Sebab dulu saya bukan warga negara Malaysia dulu. Sekarang umur saya 21 tahun hari tu baru saya dapat kewarganegaraan saya. Alhamdulillah. Jadi dulu saya diejek tapi bukan sebab suara, tapi sebab kewarganegaraan saya. Oh tu kan sedih-sedih bini. Kena ni kejap lagi, kena kejap lagi ni. Okey. Dah lah, sambung lah. 2, 1. Okey, gang. Cepat grab harga sekarang. Harga dulu RM49, betul lah Pin Sekarang harga cuma RM10. Masya Allah. Harga cuma RM10. Korang boleh check out laju-laju. Kita last live ni kejap lagi 12 suku, 12.20 kita dah end dah. Okey. Alright, iklan pula. Ya, iklan lah, apa lagi. Benda pun bank maintenance kan. Iklan lah. Okey, done order. Thank you. Mantap Nazrah. Nyala. Beli dengan harga RM10 sahaja, geng. RM10 sahaja, geng. Okey. Tengok tu. Tengok tu. Allah. Relax. Okey. Bismillah korang. Harga asal RM49. Harga terkini dalam live ni saja. Mungkin dalam 15 minit ni je kita bagi. Harga hanyalah RM10, geng. Allah. Harga cuma RM10, geng. Harga RM10. Korang takkan dapat harga ni dekat tempat lain. Geng. Geng, harga korang tak dapat kat tempat lain, geng. Okey. Allahu Akbar. Bismillah. Okey, sabar.
Masya Allah. Okay. Alright gang, alhamdulillah. Kita dah capai target kita hari ni. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Subhanallah. Dah boleh. Okey, dah boleh stop. Okey, dah boleh. Seronok. Okey, kata-kata. Okey. Kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri live kita daripada azan. Okey. Saya nak mengucapkan tahniah kepada semua yang dah membeli produk Kanita. Terima kasih sebab sokong produk ni. Terima kasih sebab sokong saya. Tanpa kalian saya tak adalah kat sini kan. Dan korang kena terus menyokong produk-produk lokal kita. Produk-produk Kanita dan banyak lagi produk lokal kita. Dan yang mana dah try, yang mana dah beli, korang dah try, nanti korang bagi feedback dekat review supaya ramai lagi yang berani nak cuba produk Kanita. Sebab produk Kanita, to be honest, memang okey, tak ada masalah. Saya dah try dia punya hair serum, hidup lagi insyaAllah. Amin. Itu saja. Akak doakan yang penting adik terus sukses dunia akhirat, yang penting sihat tubuh badan. Okey, semoga adik terus dapat memberi manfaat ya adik, dan adik diberikan masya-Allah rezeki yang melimpah ruah berlipat kali ganda adik ya. Semoga berkah dunia akhirat. Okey adik, terus sukses. Okey, terima kasih banyak guys. Terima kasih kepada Hazan punya follower, you guys memang amazing masya-Allah. Semoga korang semua terus sukses, korang semua rezeki melimpah ruah. Okey, sihat tubuh badan, sukses dunia akhirat, dan semoga Kanita ni akan dapat terus memberi manfaat dan dapat menjadi penawar bagi segala permasalahan rambut dan kulit kepala bagi setiap yang memakainya. Kerana apa guys? Kerana mahkotaku maju manja. Assalamualaikum. Bye. Selamat malam semua. Terima kasih. Bye. Siapa nak tolong N? Siapa? Admin tolong buat kerja admin. Masya-Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah bagi tenaga. Allahu akbar. Pak tadi aku